Hai, selamat datang kembali. Hari ini, kita nak selami satu topik yang sangat menarik. Bagaimana satu idea yang lahir di Barat secara ironinya menjadi senjata yang meruntuhkan empayar-empayar Barat di Timur. Dan kita akan fokus pada dua gergasi Asia, India dan juga China. Inilah dia persoalan utamanya. Satu paradoks yang bila difikirkan memang pelik kan? Idea nasionalisme yang datangnya dari Eropah tiba-tiba diguna pakai untuk melawan orang Eropah itu sendiri di Asia. Macam mana boleh jadi macam tu? Okey, jom kita mulakan. Okey, pertama sekali, benda paling penting kita kena faham. Sebelum orang Eropah datang, konsep negara bangsa macam yang kita kenal sekarang ni tak berapa wujud pun di Asia. Identiti orang masa tu lebih terikat pada empayar, pada sultan, pada raja atau komuniti kampung mereka. Jadi, nasionalisme ni sebenarnya satu percikan api yang datang dari luar. Jadi, kat sinilah letaknya ironi paling besar kan? Kalau tak ada imperialisme Eropah, mungkin gerakan nasionalis di India dan China takkan wujud dalam bentuk yang kita tahu sekarang. Penjajahan itu sendirilah yang sebenarnya mencetuskan kebangkitan untuk menentang diri dia. Pelik tapi benar. Okey, jom kita fahamkan betul-betul apa maksud nasionalisme dalam konteks ni. Ia bukan sekadar tiru idea Barat. Tak, ia sebenarnya satu tindak balas, satu gerakan pertahanan. Cuba bayangkan ia macam sistem imun badan kita. Bila ada benda asing masuk, sistem imun akan lawan. Macam itulah nasionalisme di Asia. Ia bangkit untuk melindungi adat, budaya dan agama daripada ancaman kuasa luar. Baik, sekarang jom kita masuk ke kes pertama kita. India. Perjuangan mereka ni pendek kata adalah reaksi terus terhadap dasar imperialisme British yang menekan hidup orang tempatan. Anda tahu kan, setiap kebakaran besar tu mesti bermula dengan satu percikan kecil dulu. Nah, untuk nasionalisme India, percikan tu berlaku pada tahun 1857. Sebelum ni mungkin ada rasa tak puas hati sini sana, tapi ia berterabur. Peristiwa Dahagi India inilah yang kumpulkan semua bara-bara kecil ni jadi satu api penentangan yang betul-betul marak. Dan kat sini kita nampak betapa pribadinya penentangan ni pada mulanya. Ia bukan pasal ideologi politik yang tinggi-tinggi. Puncanya, kabar angin yang mengatakan kartrid senapang baru disalut dengan lemak babi dan lembu. Benda ni memang sangat-sangat menyinggung perasaan askar Muslim dan Hindu. Jadi ia lebih kepada soal mempertahankan maruah, cara hidup dan kepercayaan mereka daripada kuasa asing. Pada peringkat awal ni kan, nasionalisme lebih kepada soal budaya. Pertubuhan macam Brahmo Samaj dan Arya Samaj, mereka tak ada lawan merdeka, tak. Sebaliknya, mereka ni macam penjaga budaya. Kerja mereka adalah untuk hidupkan balik sastra, falsafah dan amalan tempatan. Ini semua sebagai tindak balas kepada pengaruh Barat yang dilihat makin mengancam identiti India itu sendiri. So, dari perjuangan budaya ni, gerakan di India mula berevolusi. Ia tak berhenti kat situ je. Jom kita tengok macam mana ia perlahan-lahan berubah menjadi sebuah gerakan politik yang lebih tersusun. Garis masa ni tunjuk dengan jelas, kemerdekaan India ni bukan datang dalam sekelip mata. Cuba tengok, 90 tahun. Itu hampir satu abad punya perjuangan tau. Ia satu proses evolusi yang panjang, penuh dengan macam-macam fasa dan strategi daripada angkat senjata pada 1857 sampailah ke penedangan aman yang dipimpin oleh Gandhi. Dan dalam perjalanan ni, muncullah dua gergasi politik. Di satu sudut, kita ada Kongres Kebangsaan India atau INC. Ia ditubuhkan oleh golongan cerdik pandai yang belajar di Barat. Mula-mula, mereka cuma nak lebih banyak hak dalam Empire British. Di sudut lain pula, Liga Muslim muncul sebab mereka risau kepentingan orang Islam mungkin akan terpinggir dalam negara yang majoritinya Hindu. Walaupun dua-dua lawan British, benih-benih perbezaan inilah yang akhirnya membawa kepada perpecahan negara yang kita tahu hari ini. Lepas tu, selepas Perang Dunia Pertama, muncul seorang tokoh yang mengubah segala-galanya, Mahatma Gandhi. Beliau memperkenalkan Satyagraha, satu konsep penentangan sivil tanpa kekerasan. Ini satu perubahan yang sangat besar. Perjuangan tu dah bukan lagi untuk orang-orang elit dalam bilik mesyuarat je. Tak. Sekarang, perjuangan dah turun ke jalan raya, melibatkan petani, pekerja, pendek kata, seluruh rakyat India. Okey, jom kita terbang ke China pula. Dan cerita kat sini memang lain macam sikit. Perjuangan mereka bukan saja nak lawan satu kuasa penjajah, tapi nak lawan pelbagai ancaman dari luar dan juga dari dalam. Inilah pembezaan utama yang buat kes China ni sangat unik. Cuba anda bayangkan, macam mana nak lawan musuh kat luar pintu, pada masa yang sama, rumah sendiri pun tengah huru-hara. Nasionalisme China bukan saja nak halau orang Barat, tapi mereka juga nak gulingkan pemerintah mereka sendiri, iaitu dinasti Manchu yang mereka anggap sebagai orang luar yang korup dan gagal lindungi negara.
Jadi, kelemahan kat dalam inilah yang jadi macam minyak yang menyemarakkan lagi api nasionalisme. Rakyat nampak dengan mata kepala sendiri macam mana pemerintah mereka tunduk tak kuasa asing, tanda tangan perjanjian yang memalukan. Ini bukan lagi isu politik semata-mata. Ini soal maruah bangsa. Keinginan untuk pulihkan maruah China yang dah tercalar inilah yang jadi pendorong utama. Rasa tak puas hati, rasa marah, rasa malu, semua ni bila dah berkumpul, akhirnya meletus menjadi satu revolusi. Jom kita tengok macam mana ia berlaku dan siapa ketuanya. Setiap gerakan besar perlukan seorang mastermind, kan? Seseorang yang boleh susun semua kemarahan dan kekecewaan rakyat ni jadi satu plan tindakan yang mantap. Untuk China, orang itu ialah Dr. Sun Yat-sen. Beliau pernah tinggal di luar negara dan nampak dunia moden dan dia balik dengan satu visi yang sangat jelas untuk China yang baru. Dan inilah dia pelan tindakannya, dikenali sebagai 3 prinsip rakyat atau San Min Chui. Nampak simple tapi sangat berkuasa. Pertama, nasionalisme. Halau keluar pemerintah Manchu dan habiskan penguasaan asing. Kedua, demokrasi. Buang sistem maharaja, ganti dengan republik yang diperintah oleh rakyat. Dan ketiga, kebajikan sosial. Pastikan ekonomi negara dinikmati semua, bukan segelintir orang kaya je. Ideologi inilah yang bagi tujuan, arah dan harapan kepada revolusi. Berbekalkan ideologi yang jelas ni, momentum terus membina, makin kuat dan akhirnya pada tahun 1911, boom, revolusi berjaya. Dinasti Manchu yang dah perintah China beratus-ratus tahun lamanya, tumbang. Ini satu perubahan yang gila-gila punya besar, satu gempa bumi politik. Fikirkan sekejap. Ia bukan setakat tukar pemerintah, tapi ia menamatkan satu sistem raja yang dah wujud lebih 2,000 tahun. Habis macam tu je. China melangkah ke era moden bukan melalui rundingan, tapi melalui revolusi dan lahir sebagai sebuah republik. Jadi, kalau kita letak dua-dua cerita ni sebelah menyebelah, kita nampak dua model nasionalisme yang sangat berbeza. Laluan India ni macam kita daki gunung. Perlahan-lahan, satu persatu, satu perjuangan yang panjang dan berliku, penuh dengan protes, rundingan dan akhirnya kemerdekaan. Manakala laluan China pula macam ribut petir yang ganas. Satu revolusi yang pantas, drastik dan mengubah segala-galanya dalam sekelip mata. Dan ini membawa kita kepada soalan terakhir untuk anda fikir-fikirkan. Kesan daripada laluan evolusi India dan revolusi China ni masih lagi membentuk dunia kita hari ini tau. Daripada sempadan negara sampailah ke sistem politik mereka. Jadi, apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada dua kisah kebangkitan yang sangat berbeza ni? Dan macam mana legasi mereka masih mempengaruhi hidup kita sekarang? Fikir-fikirkan.